Okey, jom. Kita dah sampai Bukit Padang Selamat jam 8 pagi. Okey, agak lewat. Memang tepat 8 pagi. Oh, kita mula mendaki. Okey, hari ni kita try sampai puncak. Ya. Ya, boleh. Okey, saya bilang dia. Saya Ada yang dah turun. Nafas kena steady je, jangan lari-lari ya. Okay. Jom. Okey. Dah agak tinggi lah kan. Atas tu lagi. Hati dah lagi sikit. Mana yang bukit? Adik dah laju. Dah naik. Perjalanan daki ni lebih kurang 30 hingga 45 minit. Kita start jam 8 pagi. So trail dia bertangga, and then ada tak bertangga ataupun mendasar. Saya suka ada pondok ni. Apa dia? Pondok. Oh, ada pondok. View daripada pondok ni pun menarik, cantik. Nampak ni belah hutan, sana tu belah bandar. Okey, tu dia. Kalau kat sini nampak tu, atas tu puncak dia. Okey, cantik. So dah berapa minit kita ni? From 7 minit. 7 minit? Ya, 6. Okay, ni laluan off-road. Ada view dek? Ya? Ada view? Ramai orang tak ada bang? Ya? Ramai? Ada student kan ya? Student. Okey, lepas laluan off-road tu, sambung semula tangga. Empat tangga. Mana mana? Kaki krem tak? Kaki tu aku. Pisang. Susah. Saya nak muntah. So, kita meneruskan perjalanan lah. Kita dah bagi bantuan sikit tu. Hopefully dia okey. Kamu dia makan. Okey, nampak sebelah sana bekas dengan lembing. Ingat zaman dulu ada ke robot yang Jiran ni banyak kali naik ni, turun naik ni. Tepar lah ni, dukung. Oh, ni training lebih ni. Ada load ni. Matahari dah naik. Jam menunjukkan pukul 8. Pik cakap, kalau tak nak tangga, Kalau tak nak tangga ikut tepi je. ikut tepi ni. Ya. Alright, let's go Afiq. Hey, jangan lari. Okay, ni ada pokok sangat belah kanan aku ni. View hutan, view kau cantik guys. So menuju ke pondok 2. Ada 3 pondok, 3 checkpoint. Perjalanan berapa lama? Kalau overall 40. Oh, 40? Yes. Oh, dekat je. So sepanjang naik ni ramai yang dah turun sebab mereka dah naik lagi awal. Kami jam 8 baru start. Ada yang seawal subuh dah mula mendaki.
dan dapatlah view cantik. Aku ni view starting jam 8. Biasa orang buat view pagi ni aku buat view jam 8. Okay, sepanjang trail ni banyak tempat stop rehat. Okay, jom. So be careful. Kat sini kita nampak ikan Sungai Lembing. Alright, jom kita teruskan. Pondok 2 pun tak jumpa lagi ni. Musang. Jom. Besar. Musang hutang. Ya. Musang lah. Fik, sini Fik. Okay. Apa? Tu. Musang lah. Bukan tupai lah. Besar Tapi kulit dia macam harimau. Tapi dia berani depan kita. Biasa dia takut. Tu dia. Kita senang nampak sini. Tu dia. Tu. Ya apa? Macam kucing. Kan selalu muka dia ya. Kan tu dia muka dia. Jom. Nanti dia lompat atas kita. Dia comel tak buat tu. Dia comel dan jinak. Okay, jom. Okay, dan ini lagi view. Kalau tengok view memang tak sampai kita. Jalan dah jadi sahala daripada 2 laluan tadi jadi 1 laluan saja. Okay, hampir ke puncak. Tapi pondok 2 kita tak sampai lagi. Sekali lagi apa? Macam rumah tupai. Macam rumah tupai. Tu dia. Tupai hole. Jom. Okay, ni dah tak ada tangga. Aku belanja view daripada side sini. Okey, dah faham. Aerobik. Jadi selepas daripada tangga yang single lane saja, kita dah sampai dekat checkpoint ni. Okey, checkpoint ni view yang lebih kurang je lah, cuma lagi tinggi dan laluan dia daripada sana, daripada last sekali tangga single lane sampai ke ujung ni dah tak ada tangga. Dia jalan tanah bukit macam ni dan dia ada turun. Tadi naik kan, so aku rasa kita sekarang berada di apa orang kata permatang lah, ataupun satu dataran yang rata. Okey, so kita nampak lah, kita dah sampai puncak. Jadi bila dah sampai ke puncak ni best lah, satu kenikmatan ataupun satu kejayaan sampai ke pondok yang ketiga. Okey, bila dah sampai pondok ketiga ni, nak pergi ke depan lagi, kita nak tengok ni electric current sampai dekat signage Bukit Panorama. Okey, untuk bergambar. Tu dia. Macam ni. Okey, panah mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, okey. 1, 2, 3. Alright. Kita balik jalan ni. So nak tengok sunrise tu sebenarnya belakang pondok nombor 2 tadi. Faham betul you punya kawan datang tu. Diam.
Sebenarnya bila kita dah sampai ke pondok 2 tu, patutnya kita ke belakang pondok tu ataupun kita ke ada laluan ke kanan lah untuk spot tengok sunrise. Okey. Tahniah sampai. Nanti ayah buat CJ. Okey, kita sampai kat pondok Amber 2 ni. Pondok tu. Okey, kita lalu dan kita ambil kanan. Kita layan laluan landai macam ni. Ni cantik guys. Okey. Cantik. Okey Logan, you dah sampai lah Logan. Dah, okey. Berjaya lah Logan. Kena mendaki sikit. Okey. Mendaki sikit lagi untuk sampai ke dataran yang lagi tinggi. Okey. Ni dia view. Ni view. Best. Ke mana? Tak tahu. Dah sampai. Jom. Kuat sikit. Santai. Mantap. Ini pas. Ketesan ni. Ya. Tarah. Tak ada. Orang Tarah. Lama lah sampai. Kita orang Bagi tadi. lambat biasa lah. Bawa budak-budak ni. Jalan. Wah, dia juga yang withdraw. Ada withdraw 3 orang. DNF lah. Bonus. Sempat tengok kapek ke tadi? Tak sempat. Balik lewat juga kan. Tapi cuma jam awal dia. Kita naik awal. Oh. Kita tak naik dulu. Kalau naik awal tadi sempat nampak. Kita saya hantar kat grup lah. Kelas kita, dia guide kita hari ni. Walaupun kami sampai lambat, tapi dia still lagi tunggu. Dia tak tinggal orang. Betul Abang Tarah? Weekend macam ni lah. Every weekend. Pergi mana-mana pun. Kalau pergi ke Galing, ke Toki ke, memang kita bawa pen. Saja nak santai-santai. Tapi macam tadi, hari ni lewat lah. Kalau biasa kan sebab panas kan. Kita pukul 8.30, dia dah move lah. So, macam ni atas dia. Okey. Boleh nampak. Cik, okey, duduk. Daripada ni lagi. Petua naik atas ni nak dapat view cantik. Okey, panorama Sungai Lembeh ni, kalau nak dapatkan original view dia, dia punya orang kata trademark dia, awan kapek dengan sunrise. Jadi kebiasaannya dalam bulan 4, 5 sampai bulan 10. 4, 5, 10. 4, 5 sampai 10 lah. In between tu. Sebelum monsoon. Sebelum monsoon season, East Coast punya monsoon season. Sebabnya bila monsoon season, awan sentiasa tebal. Jadi sunrise ni daripada bawah tak nampak. Jadi dia dah naik separuh, baru kita nampak sunrise. Kalau musim biasa ni, daripada bulan 4 ke atas tu, kita akan boleh nampak sunrise tu dah betul-betul daripada laut naik ke atas. Sekarang ni daripada laut kita tak nampak, kita akan nampak separuh je. Nampak separuh. Jadi awan kapek pun tak ada. So sangat. Kena datang lepas Raya Haji lah. Lepas Hari Raya Haji. Saya itu hari saya naik, last year saya naik Hari Raya Haji yang kedua. Howling cantik. Saya bawa turis daripada Kanada. Turis daripada Kanada. Dia kebetulan rezeki dia juga. Datang dari jauh dapat. Nanti kita naik lagi ya. Kita naik lagi okey. Bulan 4 Raya Haji. Boleh Wafiq? Macam tu.
Okey, jap. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Jom, jom. Lagi makan tu. Patu-patu lah makan. Puas. Sikit lagi je sebelum kita turun. Okey, jadi perjalanan turun ni biasa je lah kot. View yang sama sebab kita lalui jalan yang sama. So sampai kat bawah je lah aku summarize kan trip kali ni. So total 271 meter daripada aras laut Bukit Panorama ni guys. Ya. Apa tu? Tepi tu curang. Ada ikut jalan susah. Ya, tengok. Situ lah. Kan tepi tu tadi depan. Okay, alhamdulillah kita dah sampai. Jadi untuk naik Bukit Panorama ni hanya ketinggian 271. Kita naik tangga ni selama lebih kurang 40 minit lah. Kalau korang laju 30 minit je dah sampai. So aku naik tadi jam 8 pagi dan sampai kat bawah ni jam 10 minit pagi. So 2 jam. Itu pun santai-santai. Okay, jom. Memang best naik Bukit Panorama ni. Ketinggian 271 meter. Okey, jom kita tamatkan.